Gelap malam tidak berbintang, patah kemudi, perahu tenggelam. Amarah munas datang menyerang, nyawa yang suci terkorban kejam. Patah dahan menimpa titi, pohon sena lebat berdahan. Keadilan pemimpin telah pun mati, wan serang bulan jadi taruhan. Novel perwira tulisan sastrawan negara S. Osman Clanton selalu dikaitkan dengan kisah pahlawan yang menentang penjajah Inggeris. Namun, kita akan menukar sudut pandang kita dan melihat seorang watak wanita yang menjadi mangsa keadaan, iaitu Wan Serang Bulan. Walaupun jalan ceritanya penuh dengan penderitaan, penindasan oleh golongan lelaki berkuasa, watak yang berstatus gundi ini sebenarnya membawa nilai-nilai positif yang sangat penting. Nilai ini memberi pengajaran yang besar kepada kehidupan kita hari ini. Mari kita lihat 3 nilai positif utama yang boleh kita pelajari daripada watak Wan Serang Bulan. Nilai positif yang pertama ialah nilai kesucian diri. Dalam kisah ini, watak lelaki seperti Munas dan Tengku Seri Maharaja Tua saling bermusuhan kerana ego dan perasaan dendam. Tetapi Wan Serang Bulan kekal bersih daripada segala kejahatan ini. Hal ini jelas menunjukkan bahawa beliau langsung tidak ada kena-mengena dengan konflik pembunuhan remaja yang bernama Mat Tahir. Tangan beliau bersih daripada darah dan beliau tidak campur tangan dalam urusan politik atau kekejaman pihak istana. Di tengah-tengah masyarakat yang sedang rosak dan gila kuasa, beliau kekal sebagai seorang yang jujur dan suci, walaupun akhirnya beliau menjadi mangsa korban kepada orang yang membalas dendam secara membabi buta. Nilai positif yang kedua pula ialah nilai ketaatan dalam menjalankan tugas. Sebagai seorang gundik di bawah sistem masyarakat zaman dahulu, Wan Serang Bulan tidak mempunyai hak atau kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Walaupun hidupnya dikongkong, beliau tetap menunjukkan sikap taat setia dan redha dengan ujian hidup tanpa mengkhianati sesiapa. Beliau menjalankan peranan yang telah diberikan kepadanya dengan sebaik mungkin. Sikap mendiamkan diri ini bukanlah tanda beliau lemah. Sebaliknya, ia adalah salah satu cara untuk beliau meneruskan hidup dengan selamat tanpa menyusahkan atau menindas orang lain. Beliau membuktikan bahawa walaupun hidup dalam keadaan yang menekan, seseorang itu masih boleh taat tanpa perlu bertindak kejam terhadap orang lain. Nilai positif yang ketiga pula ialah nilai kesedaran. Penderitaan yang ditanggung oleh Wan Serang Bulan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kematian tragis wanita ini sebenarnya telah menyentuh hati dan membangkitkan rasa simpati atau kesedaran serta kasih sayang yang sangat mendalam dalam kalangan pembaca. Nasib malam beliau menyedarkan kita supaya menolak perbuatan yang menganggap manusia sebagai barang, menolak kekejaman pemimpin dan menentang penindasan terhadap wanita. Watak beliau adalah cermin yang mengingatkan kita tentang tanggungjawab untuk menghormati nyawa dan hak setiap manusia di muka bumi ini, tidak kira apapun jantina ataupun pangkat mereka. Sebagai kesimpulan, cara pengarang menulis watak Wan Serang Bulan sangat unik dan berbeza daripada kisah biasa. Beliau tidak memegang parang atau senapang untuk diiktiraf sebagai pahlawan di medan perang. Namun, melalui nyawanya yang terkorban tanpa sebab, Wan Serang Bulan telah meninggalkan satu pengajaran yang sangat bernilai. Kisah beliau mendidik kita bahawa sesebuah negara atau masyarakat tidak akan kuat selagi keadilan, kejujuran dan kasih sayang diabaikan. Pengorbanan beliau menyeru kita semua untuk sentiasa menjaga keamanan dan menghargai nilai nyawa setiap manusia. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton.